Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, selamat bertemu lagi, dan untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak membina satu Google Form yang ringkas. Jadi kita tahu yang Google Form ni memang kita boleh gunakan untuk kita collect data untuk penyelidikan dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak tunjukkan untuk tutorial kali ini adalah penggunaan Google Form untuk kita mendapatkan pengesahan kehadiran ke mesyuarat ataupun bengkel. Jadi caranya ialah kita pergi dulu ke Google Drive. Dan di sini kita lihat ada new button di situ, button yang berwarna merah. Klik dan pilih Google Form. Baik, ini adalah ruang di mana kita akan bekerja untuk memasukkan soalan, untuk memilih soalan dan sebagainya lah. Jadi untuk saya sharekan di sini, pertamanya ialah dari segi setting. Saya cadangkan memandangkan kita menggunakan UKM email. Jadi by default dia akan check di sini, iaitu require UKM login to view this form. Jadi saya cadangkan supaya kita untick option ini dan okey kan. Kerana kadang-kala bila kita tick di sini, kadang-kala ada antara penerima email kita ataupun penerima Google Form kita ni tidak menggunakan UKM email. Mungkin ada yang guna Gmail, guna Yahoo dan sebagainya. Jadi dalam kes-kes yang macam ni, mereka tak akan dapat mengisi borang tersebut. Baik, perkara yang kedua ialah kita harus namakan title ataupun tajuk form ini. So contohnya saya nak memasukkan pengesahan kehadiran ke bengkel Google Forms. Okey. Dan next thing yang saya nak buat ialah saya nak masukkan satu banner Jadi kita klik add item di sini dan ambil image. Okey, saya sebelum ni telah pun sediakan satu banner yang ringkas. Jadi saya hanya perlu mencari di mana gambar itu saya simpan. So klik di atas button ini, choose an image to upload. Dan ini adalah banner yang saya hendak gunakan. So tunggu selesai dia upload. Dan kita nampak gambar banner ni akan berada di sini lah. Okey, kemudian klik done untuk kita beralih ke soalan yang seterusnya. Okey, untuk Google Form pengesahan kehadiran ini hanya 3 perkara yang akan saya tanya, iaitu nama, nombor pekerja dan juga pilihan sama ada akan hadir atau tidak hadir. Jadi untuk item yang pertama, kita klik pada anak panah di sebelah perkataan add item itu dan pilih option text Dan di situ untuk title, question title, masukkan nama dan klik done. Okey, menggunakan option soalan yang berbentuk teks ini membolehkan penerima ataupun responden kita menaip nama masing-masing dalam ruang yang disediakan. So saya akan add item lagi sekali, dan sekali lagi saya akan menggunakan pilihan teks di mana saya akan meminta nombor pekerja. Klik klik done. Okey, nama, nombor pekerja yang terakhir sekali ialah sama ada datang, hadir atau tidak hadir. So kita klik lagi sekali add item, klik atas arrow ini dan pilih multiple choice. Okey. Masukkan di situ kehadiran. Untuk option 1, masukkan hadir, dan option 2, masukkan tidak hadir. Right. Dan kemudian kita klik done. Okay. So basically inilah antara soalan ataupun maklumat yang kita minta daripada penerima email kita itu nanti. Right. Sebagai tambahan, kalau sekiranya tuan-tuan perempuan tidak mahu memasukkan banner, sebab dalam banner ni saya dah masukkan tarikh kan, saya masukkan tempat dan masa. Jadi kalau sekiranya tidak mahu menggunakan banner ini, secara alternatifnya bolehlah masukkan maklumat itu di bawah
description ini. Misalnya tarikh 21 Januari, masa dan tempat di Makmal 2 Fakulti Pendidikan. Okey. So, maklumat akan tertera di sinilah. Tapi dalam kes saya ni, oleh kerana saya dah pun buat banner yang mengandungi maklumat yang diperlukan, so saya tak perlu lagi maklumat ini. So, saya delete. Alright. So, dari sini, kita sebenarnya boleh lihat bagaimana rupa bentuk form yang sebenarnya yang akan dilihat oleh penerima form kita. Itu kita boleh klik di sini, view live form. Jadi, kita klik kat situ. So, inilah rupa bentuk Google Form yang publish, ya, yang dari publish. Kemudian kita balik semula ke bahagian editor tadi. Sekarang kita telah pun siap membina borang pengesahan kehadiran ke bengkel Google Forms. Ada maklumat di situ, ada nama, nombor pekerja dan pilihan sama ada akan hadir atau tidak hadir. Jadi saya dah berpuas hatilah kiranya dengan borang ini. Dan tugas saya sekarang ialah untuk menghantar email ini kepada para peserta saya. So, caranya ialah kita just klik di sini, ada button send form. Klik di situ dan di sini masukkan email penerima kita. Oleh kerana ini sebagai tutorial, saya hanya menghantar email kepada diri saya sendirilah menggunakan email yang satu lagi. Dan perasan tak, di sebelah kanan ni dia ada dua pilihan, ya. Satu ialah include form in email. Jika kita tik pilihan ini, maka form ini yang kita bina akan terus di-embedkan ataupun diadun, dimasukkan, dibenamkan, ya, ke dalam body email kita. Dan saya sarankan supaya kita klik juga send me a copy supaya kita boleh juga menerima satu salinan email yang kita hantar kepada penerima kita. Dan by default, subjek ni sebenarnya menggunakan tajuk, ya, tajuk form yang telah kita bina tadi, itu kehadiran ke bengkel Google Forms. Alright. Dan sekiranya ada maklumat tambahan, bolehlah kita masukkan di sini sebagai apa kata ni, cover letter dan sebagainya lah, dan kita klik. Kalau dah puas hati, kita klik send sahaja. Okey, sekarang form itu telah pun dihantar. Sekarang saya akan pergi balik ke email saya untuk melihat penerimaan, ya, penerimaan ataupun email yang dihantar kepada satu salinan kepada saya tadi. So, saya klik di sini dan inilah bentuk form yang telah saya bina tadi dan telah dihantar ke email. Dan pengguna hanya perlu memasukkan nama, nombor pekerja dan nyatakan hadir atau tidak hadir dan tekan butang submit. Okey. Okey. So, itu saja tutorial pada kali ini. Saya harap perkongsian ini akan memberi manfaatlah kepada semua dan dapat digunakan dalam tugas seharian. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.